Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak unboxing medal. Okay, asal usul medal ni pada zaman dahulu, awal sem 4 saya telah menyertai satu program. Di bawah adalah nama persatuan ni, saya rahsiakanlah. Okay, bawah persatuan ni dia buat program hiking. Kalau saya ni, kalau benda-benda hiking ni saya laju. Okay, saya dah unboxing satu. Kita buka lagi yang kedua. Lepas tu saya pergi 3 je, sebab satu lagi tu dia clash dengan program saya. Bila dia clash tu saya pergi 3 program je. Maksudnya dia ada 4 bukit, saya pergi 3 bukit je. Tapi sebenarnya saya pergi mana je? Saya pergi satu je, sebab satu tu burn. Dah buka yang kedua. Lepas tu program-program ni program yang paling last lah, bulan Jun. Tapi hari ni bulan Disember baru dapat medal. Apa perasaan saya sebagai seorang peserta? Saya rasa kecewa lah sebenarnya, sebab telah dijanjikan medal. Balik-balik dapat gambar je, tak ada medal. Bib pun tak ada rasanya. Ada kali tapi tak ingat. Jadi nasihat saya sebagai peserta kan, atau nanti kalau kita buat program, saya harap mungkin next time boleh improve lah. Saya kecewa ni. Saya seorang yang suka hiking dan dapat dijanji kan medal-medal macam ni, aku memang suka. Tapi bila kan dapat lambat macam ni, sedih lah sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang berkaitan ataupun siapa-siapa yang buat persatuan, lain kali kalau macam mau buat program yang berantai macam ni kan, mungkin boleh plan limitkan kot 20 per unit kah, macam mana tahu, kau fikirlah macam mana nanti. Tapi saya kecewa lah. Saya suka hiking ni, suka gila babs, memang suka gila-gila. Tapi kalau management macam ni, saya rasa kecewa lah. Macam tu. Macam curhat je video ni. Okay, ni yang pertama, Bukit Batu Sawah, 10 Mei. Oh, sikit lagi mau reveal persatuan apa ni. Oops, kelab apa ni. Aduh, nanti sekejap korang tengok kalau aku post kan, korang tahu dah siapa yang aku cakapkan ni. Saya tak marah, tapi saya sebagai peserta kesedihan jugalah sebenarnya. Yang ni Bukit Penarikan. Lawa medal dia memang lawa. Tapi saya kan lama dah tunggu. Medal lawa sudah. Ni tali pun lawa. Ni Bukit Kepayang je aku pergi. Kalau korang tengok aku punya postcard, aku punya social media kah, Bukit Kepayang je aku pergi. Bukit Batu Sawah ni saya pergi sendiri-sendiri. Kalau Penarikan ni tak pernah pergi lagi, tapi aku beli je. Lepas tu dia clash dengan program aku. Tapi tak pastilah dia boleh sambung-sambung kah, macam tak boleh sambung je. Oh, bersambung macam ni kali. Oh, macam ni. Nampakkah? Aku tak nampak ni. Macam ni sambungnya. Aku tak ada satu. Jadi vlog kita hari ni amat kecewa lah sebenarnya. Be better next time, okay? Kalau aku pun, kalau pemasar sekalipun, kalau mau buat program macam ni, aku rasa prefer kita buat collab je. Lepas tu ini cadangan aku je lah, kita buat collab. Lepas tu kita macam fokuskan kepada pimpinan kita je.
Jangan harapkan sangatlah orang luar mau join. Kita harapkan orang kita join, bagi diskaun. Paling-paling pun dalam 20 orang join, jadilah 20 orang ke 25 orang ke. Kita nak expect 40 orang tak boleh juga. Paling busuk lah 20 orang. 20 medal kan? Faham mahal medal ni. Buat medal lah, buat baju lah. Tapi buat medal lah. Okay. Saya sebagai yang suka hiking pun buat medal pun cantik juga. Medal, lepas tu buat bib ke. Macam orang lari-lari kan suka simpan bib kan. Apa salahnya kita buat bib kan? Tak apa, bib tu awak buat je banner biasa. Lepas tu kita potong je. Tapi potong kemas lah. Janganlah berbulu-bulu tu bagi ke orang. Imagine macam kita bagi untuk diri sendiri kan. Tapi itulah, akhirnya dapat medal. Okay, itu tak video kita hari ini. So bye. Lama pula. Tadi pun video 6 minit juga. Ini pun 6 minit. Okay lah, bye. Nanti kita jumpa lagi next video.